Mari kita unboxing Dior. Okay, mari kita tengok apa ada di dalam box Dior ni. Sebenarnya dah lama dah sampai dah seminggu. So hari ni kita akan buka tu. This is Dior, okay. Okay, kita buka ni. Sayangnya mesti tak sabar semua orang tengok ke dalam ni. Wow, oh my god. I dapat dua lip gloss daripada Dior. Cantik colour ni. Ini kalau colour ni kalau apa lipstick you pink, you akan boleh tambahkan, dia boleh kurangkan colour tu sikit kalau dah nampak pekat semua. So ini dia punya lip gloss lah. Oh cantik, cantik. Cantik. Tak sabar nak cuba. Jadi kita cuba, okey. Tekstur dia lembut. Bau dia sedapnya. Thank you Dior. Oh ya Allah, kita dapat, oh my god, dapat 3 highlighter yang memang menjadi idaman setiap orang. Dia punya lip gloss ni dia ada rasa mint sikit, sedap. So dia macam rawat macam my baby. So ini highlighter. So highlighter ni, oh korang nampak ni dia punya kilat dia, lepas tu packaging dia, box dia yang senang kita nak bawa, nak bawa dalam bag makeup, ringan, yang pentingnya ringan So highlighter dia, oh my god. So kat sini ada colour-colour, oh pusing-pusing So dia ada colour-colour, memang favourite lah ini, boleh buat highlighter, boleh buat shadow semua. Oh cantik. Oh tapi ada tertarik dengan colour. Ini memang colour-colour lembut, dia ada dua colour. So anak sental, anak cuba ni, sayang sangat. So I rasa macam sangat berbaloi Dior bagi I kali ni. So thank you very much Dior. So colour cool, pink ni semua. So bila kita cuba highlighter dia cantik. So thank you Dior. Dior Backstage Glow Mizzimer Palette. Ini peach glow, yang ini roasted opal glow, lepas tu sunset amber glow. Thank you Dior.